Welcome back to my channel Jejaka paling Sleep. Jejaka paling slay, Jejaka paling random, Jejaka paling green forest. Siapa lagi kalau bukan Daus Pajo, bukan Daus Pajo, bukan Daus Pajo, bukan Daus Pajo. Jejaka paling slay. Jejaka paling Durhaka kau. Okay, so sekarang ni macam kamu tahu Raya Haji esok dan hari ni aku balik. Tapi aku tak bersendirian. Bersama dengan teman kekasih hati brosku. Jadi dia puasa habis sekarang, puasa Arafah. Jadi kami akan sama-sama balik Sabah. Okay. Lepas tu sebenarnya Aiman, nanti sampai di Sabah sudah aktiviti kau kena buat. Aktiviti apa dah? Tak dapat tidur dulu ke? Tidur dalam kereta nanti, tidur di kapal, tidur di kereta. Jadi harus sudah 5 jam. Di rumah tak boleh saya tidur. Ya. Malam petang nanti kau pergi siram bunga. Okey. Diorang kata Kinabatangan tu hutan nak siram apa? Biarlah tu hujan. Tidak, bunga-bunga mamak kau siram nanti. Bila tidur malam lah siram pokok bunga malam boleh? Nak ada siram pokok bunga malam. Kamu tengok Syah. Kami akan fly daripada sini sampai Sabah. Lepas tu langsung ada aktiviti. Okey? So, tak sabar kamu sampai di Sabah. Ya, tak sabar mau jumpa mama. Ambil restu dengan mak bapak ya. Ya, ambil restu mak bapak. Panggil apa bapak? Mak, pak. Oh, mak pak. Okey. Nanti panggil lah mak, pak. Pak. Okey. Ya Allah, terharunya. Kenapa aku rasa macam oh my god. Akhirnya ada juga seseorang Ada. yang Aku boleh sentiasa ada dengan kau Daus. durhaka kau. Jadi jom tengok kita sampai ke Sabah nanti. Let's go. Finally kami sampai di Sabah, tapi ada problem. Kami sampai bapakku belum datang. Bapakku belum datang disebabkan jalan di Sukau ada runtuh. Jadi sebab tu orang lambat. Sebabnya orang sampai sini tadi jam 10, tapi gara-gara jalan runtuh jadi semuanya tergendala. Bukan tergendala apa? Aku tahu ni. Datang pergi sini pun akan lambat sebab akan jam. Balik nanti pun akan jam. Jadi usian dengan Aiman. Aiman kan puasa. Allah, tak apalah ujian untuk Aiman. Durhaka kau. Kau expect rumah aku macam mana? Rumah kau macam rumah kampung-kampung. Okey, rumah kampung-kampung. Kau rasa ada berapa bilik? Ada banyak bilik. Selalu rumah kampung banyak bilik. Banyak bilik. Okey. Besar lah. Tak besar tapi dia lebar, panjang. Oh, okey. Tak apa. Nanti kau tengok macam mana rumah kau. Ya, Specification kau ke apakah? Tengok. tak kisah. Betul. Memang pun aku tak okey je. Tapi kalau aku tengok rumah macam mana? Rumah sekejap. Rumah yang lama ke rumah yang kau tengah renovate? Tengoklah nanti berliak matamu. Durhaka kau. So aku sudah sampai di rumah. Untuk footage rumah ni apa semua kamu boleh nampak di konten Aiman. Jadi sekarang ni Man, kau jangan feeling. Ni di luar. Kau pakai selipar juga kan? Boleh Jom. nampak. Kita aku mau kau makan pucuk ubi. Jadi aku mau kau rasa macam mana ambil pucuk ubi tu. Itu badan aku Daus. Oh iya. Macam mana saya cari pucuk ubi? Susah. Dia bukan susah lah. Senang je nak petik tu. Cuma nak buat dia tu untuk ramas-ramas dia tu. Jadikan dia pucuk ubi. Pak, kejap Pak. Oh, sini lah. Bapak saya ambil. Oh, jalan di mana tu Pak? Oh. Oh tu dah ambil dah. Dia kena ambil di atas lagi. Mesti. Ini pucuk ubi. Pucuk ubi, pucuk bakau. Jaga diri, isap tembakau. Sorry. Tengok ni Man. Ini pucuk-pucuknya ambil. Okey. Ambil gini.
Kau kena belajar ni semua man. Mata nanti suatu hari nanti. Kenapa tak macam ni? Tak boleh yang Dia kena ambil daripada sini hujung-hujung Ya, kau rasa yang tak keras sangat dah tu sampai situ je. Tak boleh ambil terlampau ni sebab nanti dah keras. Oh sedapnya. Pucuk ubi nak masak apa ni? Masak lemak? Tak tumis sebab Masak tumis? kita akan makan dengan ketam ayam goreng. Ya Tuhan. Ini lagi macam di kampung. Dia cari sayur pakis pula besok. Kau pakis? Besok kau pula pergi cari pakis ya. Boleh? Kau ambil lagi pada sebelah sana. Kau tengoklah nanti macam mana susah mau cari pakis. Kau tahu kan pakis? Paku pakis? Tahu? Okey, cepat man. Kau pula. Berapa banyak nak dah? Ambil je banyak-banyak sebab kita benda ni akan jadi sikit. Pandai ke? Betul ke? Betul-betul bawa lagi sikit nanti. 4K. Oh, 4 Kesian member. Bawa pergi Sabah diderang. Dia pucuk ubi baru kau tahu. Tak boleh ambil yang ni ya? Tak boleh, dia keras. Ujung juga? Ujung-ujung. Dia kena, namanya juga pucuk ubi. Pucuk ubi kayu. Pucuk ubi, pucuk pakau. Pakau. Itu bapakku. Bapakku tu kalau profesional yang begitu dong. Dia nak cakap, wow. Besar. Itu tengok juga. Yang dia besar sangat. Atas sini je. Atas situ je. Oh, sini je. Atas sikit. Gitu. Yes. Bapak lah kau, ini bukan pucuk no. Over lah kau man. Itu apa? Batang. Ini bukan pucuk, ini batang. Tak lah, nanti kita ambil lah ini, tak boleh? Tak boleh. Ambil sini je. Oh, ambil sini je. Over lah kau sekali batang-batang. Boleh ambil batang kau yang makan. Kesian pula nampak Aiman tetamu dia buat gini. Tapi itulah memang motif aku mau derah kau. Ni nak kebun-kebun mamakku semua ni daripada hujung sana sampai sini. Dah banyak. Panjang. Oh bapak. Dah lah banyak dah. Dah. Okey sekarang man, Awas licin. Awas. awas licin. Orang bandar ni. Itu pun tak becus. Aku pun daripada kampung lah, Sat. Okey. Kau ni. Okey, sekarang ni aku mau kau belajar ni. Tapi je. Aku mau kau belajar ni man. Belajar apa? Pucak. Pucak apa? Pucak pucuk ubi ni, ramas dia. Ramas. Jom. Durhaka kau. Sekarang ni man, kita sudah petikkan. Kita sudah petik sekarang ni. Betul-betul tak ada lain kan? Nih, kau rasalah kehidupan di sini macam mana. Okey man. Sekarang Senang je ni. ya kah? Ya. Okey, tak apa kita tengok. Kan kita sudah petik. Kalau petik-petik tu senang je gini. Ni, ambil gini. Gitu je. Kalau rasa keras betul tak ya ambil. Oh, ramas bukan macam ni. Bukan. Buang dulu batangnya. Buang dulu batangnya, gini-gini je. Yes. Aiman, go Aiman. Kau tunggu nanti. Memang yang part ini senang ni. Nampak macam biasa. Kau screenshot Aiman, senang. Segitu je. Sembrono pun boleh. Asalkan dia terikut semua. Nanti part ramasnya tu yang susah sikit. Itu yang kau kena belajar. Dan kau kena bawa pergi semenanjung. Okey, gini. Sabar dah, bos. Mak, sedapnya tu ketam ni masak lemak. Serai. Adakah sambal-sambal mentah? Gini kan man. Cuba tunjuk ramas macam ni. Okey. Sudah begini petik ni. Ramas, kalau kita mau ramas dia, kita tak boleh ramas terus begini. Betul? Kita kena ramas dia dengan kita ambil garam. Garam. Mana garam, Mak? Durhaka kau. Apa fungsi ramas ni? Ramas ni supaya kalau kita tumis sedap. Dia punya rasa tu lagi naik. Ke dia macam marinate juga? Gitulah. Jadi kita pakai garam. Lepas tu letak air. Sekarang ni, nak cincin pula, Tuhan. Sorry kita buka cincin jap. Dia rosak cincin. Durhaka kau. Caranya man, tengok betul-betul dia gini. Gini. Bukan dengan tangan kau tahu, bukan tangan kau yang kau geser. Geser dengan sayur ni sekali. Gini.
Buat je benda ni sampai lah sayur tu layu. Kenapa tak buat dekat dalam kuali? Mana boleh? Kau gila dalam kuali panas. Dia kena begini man. Maksudnya kena guna ni. Tak boleh sebab boleh? dia punya rasa tu tak akan naik nanti. Jadi kena buat begini. Lagi satu, kalau kita buat begini dia tak terputus-putus yang hancur gini tau. Dia akan tersimpul-simpul cantik nanti. Umpama macam cili lah, nak bagi ada rasa. Tumbuk dulu baru kita masuk dalam. Yes, gitu je man. Oh nanti dalam kecut lah benda tu. Jadi kecut lah sikit. Siap tak bilang sikit. Penat pula. Kalau mamak aku sekejap Syak weh. Mamak aku dah biasa Dah kan. biasa kan. Hati-hati tangan daus, terluka nanti. Caringnya. Baru je aku buat kuku. Baru je aku buat kuku beb. Biarlah. Lepas tu nanti tak masuk dalam makanan kuku kau. Kuku ni aku polish je. Dia kasi Kau tak letak lilin bersih-bersih. Tak ada lilin. Oval lah kau nak letak lilin. Mana dah tahu. Yang shining kamai macam tu. Sebab tu dia polish tu special shining. Nak try. Ramas-ramas. Kau nak ramas Nanti ni kita akan cuci. Cuci lagi. Ramas. Dia ingat gini. Ambil tu. Yes, gitu. Simpul-simpul. Lepas ke simpul-putus Tak boleh putus ke? Kau ni. Sebab tu dia kena ramas-ramas gini je. Bukannya ramas tarik. Gini. No. Yes. Gitu sayang. Yes, baby. Dia tak boleh putus. Tak lah juga tak boleh putus langsung. Oval lah kau ambil sekelumpuk gitu. Dia macam gini. Tu cantik dah jadi. Dia macam faham tak? Gini-gini. Gini-gini je. Pusing. Nak buat. Iya gitu man. Let's go Aiman. Sumpah aku bangga nampak Aiman gini weh. Mamak aku dalam dia buat ketam. Sebab Aiman kan puasa. Jadi kita mau hidangkan dia makanan buka puasa yang super sedap. InsyaAllah. Kita try. Yelah Daus, dia makin lama makin sikit Kan? Penat ke? Dia macam lengut. Macam ni Kira jadilah ni? Tak jadi lagi? Tak jadi lagi. Dia akan jadi macam ni. Dia perfect. Dia akan jadi macam bolehlah jadi macam gini. Faham tak? Dia simpul-simpul gini. Jadi dah tu. Biar aku sambung pula. Jadi cepat. Kita mau masak. Masak ni pun ambil masak ni. Yang tu nak buat buka. Boleh lah. Boleh buka Wah, habis dah ni. Bolehlah jadi macam gini. Faham tak? Dia simpul-simpul gini. Jadi dah tu. Nah, begini perfection ni kalau teksturnya begini. Teksturnya begini okey sudah. Hebat lah Iman. Lagi Syak weh kau buat. Mana dia? Mana buat? Kamu tahu Kaman? Ini adalah makanan kegemaranku. Ni, sayur ni adalah sayur kegemaranku. Followersku tahu. Time dulu aku live di di tangki-tangki. Aku selalu bawa sayur ni untuk makan. Sebab dia senang didapat. Tanam begitu Syak kayunya, batangnya hidup sudah. Tak perlu kau siram apa semua. Masak apa sedap? Tumis santan pun sedap. Tapi tumis lah, aku rasa kau kena rasa tumis tu. Sebab biasa orang masak santan. Di kedai-kedai masak santan. Betul. This one kau kena rasa yang tumis. Yang tumis tu kau rasa macam yang damn, sedapnya. Panjangnya lah Kalau tumis dia tumis biasa letak garam macam tu. Letak garam, bawang merah, bawang putih, lada dan basah. Letak lada, lepas tu makan. Rumah Dila di lada tu. Oh. Panjangnya. Adik kau lagi seorang tu siapa? Daus? Asrul. Dia di lada tu sekarang. Oh, duduk rumah kakak kau. Dia berjalan tadi. Man, apa yang kau mau makan, Man? Beritahu Syak. Apa yang kau masakan Sabah yang tak ada kat Semenanjung? Nanti adain lah, kita bikin kepurung sama brokbok. Aku mau yang itu kamu buat. Kamu tengok cara buatnya macam mana. Bikin brokbok, lepas tu kita pergi cari kangkung sama kulat, cendawan. Kulat dengan cendawan? Apa tu? Kulat tu cendawan lah. Oh. Sekarang kan hujan. Lepas hujan dia akan timbul. Itulah ada pepatah cakap umpama apa? Cendawan atas umpama, kayu. Bukan. Umpama apa? Seperti
Selepas hujan tumbuh cendawan apa? Itulah. Dan adanya pelangi. Bukan. Ada tuh peribahasa yang guna kata-kata Ada tu. ni, selepas hujan tumbuhnya mushroom. Merangan je aku tumbuhnya mushroom. Macam mana? Macam susah je. Gitulah. Yes. Hebatlah Iman. Laju dia buat. Sebab tangan kau besar. Macam ni tak boleh kan? Tak tahu. Okey cukup. Dia macam ni, tarik, gulung Tarik. Masalah putus aku rasa ni. Tak. Sini. Boleh sini ni. Sekejap. Aku bagi hancur-hancur sekejap. Tu salah aku punya cara tu. Okay je. Sini gelap jam berapa? Sini jam 6 gelap sudah. 6.30 begitu gelap sudah. Sabtu kan awal buka puasa. Tapi antara semua daerah di seluruh Malaysia, Lada tu paling cepat buka puasa. Biasanya jam 6.21 buka sudah. Tapi sini kena batangan. Kena batangan kedua. 6.18. Yalah. Yang tak sedap kalau begini. Tapi bila Dimakan. masuk dalam kuali boleh jadi macam ni lah Daus kan? Tak. Dan cara masak dia pun kau kena gaul terus. Kau tak boleh biarkan dia, nanti dia akan hitam. Oh. Itu teknik masak pucuk ubi. Kau tahu tak? Ini kan gara-gara orang curious macam mana mau masak pucuk ubi ni. Aku post di TikTok hari tu sampai 400k je satu hari. Sebab orang kan selalu nampak aku makan. Terus tutorial buat pucuk ubi tu macam mana. Banyakkan bawang dia, banyakkan lada, apa suka kasih masin-masin sikit. Woo! Makan dengan telur dadar pun on sudah. Sambal mentah kah, sambal apakah. Aku kalau makan ni kan memang aku tambah nasi dia ingat dunia. Dah jadi apa? Sebab kalau nak buat begitu kadang-kadang dia boleh jadi pahit. Oh. Jadi kalau begini kita kasi keluar tu yang busa-busanya. Dan pucuk ubi banyak jenis. Yang ini pucuk ubi kalau kau tengok dia macam tajam kan. Ini yang paling sedap antara semua pucuk ubi ni. Pucuk ubi paling sedap. Kalau pucuk ubi yang lebar-lebar tu dia macam teksturnya kasar sikit. Ini lembut. So kalau kita patah benda ni, nanti yang patah tu tumbuh macam biasa. Tak, yang ini je. Bagi hilang ni. Ni. Dihilang. Tanam Syak. Tumbuh sudah. Itulah aku bilang. Tak sia-sia aku jadi ni favourite. Sebab dia senang tumbuh di mana-mana. Tak, Lepas maksudnya kalau kita patahkan kayu tu kan kat ujung tadi, so dia akan tumbuh daun dekat tengah tu. tumbuh daun dekat tengah. Jadi lagi pucuk baru. Bos tu cepat je. Okay man, settle. Yeay. Nah ni teksturnya yang kita mau. Begini. Faham tak? Kita makan sedap. Aku garanti kau akan suka. Trust me. Kau suka rasa macam sedap lah Daus. Okay dah, hancurkan. Okay, jam korang. Kita tunggu masak semua lauk, lepas tu kita makan. Kesian Aiman mau buka puasa. Let's go. Durhaka kau. An. Dah lama sudah buka puasa. Hebatlah Aiman dia puasa Arafah. Jadi lauk-lauk kita hari ini, kita ada sambal. Ini sambal mentah. Sambal mentah. Lepas tu ada kita masak sos, ketan bakar kita beli sering jalan tadi. Ayam goreng. Ada lemang beli sering jalan. Ada pucuk ubi. Pucuk ubi. Ini ada daging. Ready man. Woi, sausage. Yang sini dan makan. Ini adalah first time Aiman makan bersama Family Daus. tak family kita. Kan mak? Mak. Mak. Bagus kah menantumu? Iya, Bang. Nenek, apa nenek? Nanti deh. Oke, jadi jom. Kau ni Daus takut mak kau ni. Apa? Takut mak kau Daus. Tak adalah mak aku okey je. Dia restu je kita. Tiba. Durhaka kau. Azan kah sudah? Duduklah mak makan jam sekali. Aman makan baik-banyak tau man. Jangan malu-malu. Ini family sebelah isteri. Sini orang man kalau datang rumah aku tiada malu. Semua yang makan macam biasa, jangan risau. Buang malu tu. Padulilah tu malu. 1 minit lagi. Awas. Awas naga. Buat nasi tadi. Yang anak datang tu kan 9 orang. 9 orang. Tidur Tidur sini. sini macam apa? Tidur sini. Perempuan saat di dalam. Anak bagus. Orang. Bagus. Aku tak tahu masak kan tidak macam masak kan ya mak? Masak. Kalau tak masak man minta maaf ah. Kau makan jak kau telan jak awas kau suruh masak. Sudah azan. Tak tahu. Kenapa
itu. Ya. Wih, limpas lah Ya, ini. ini pasti ini. Bukalah nak, bukalah. Oh, dah. Mungkin lambat dia orang. Ya. Sila tu. Saya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin, makan. Ini. Makan. Aina makan Aina. Makan, makan. Ya. Ini. Siapa lagi tu chef? Itu kedatangan. Asla. Asla. Cucu ubi itu sedap kah? Sedap kan masak tumis? Kita masak sendiri kan? Makan sendiri. Ya. Tomato tanam Ya. sendiri, sayur-sayur banyak dibawa. Senang. Semua tanam sendiri. Di sini baru-baru saya jual di belakang ini, jadi baru saya tanam lagi. Antar ke pasar orang ambil sudah. Tidak boleh juga habis. Setiap hari dia nak pergi pasar ke ada hari-hari dia? Jumat. Hari Jumaat Tiap lah. hari Jumat. Nek, lepasnya ke rumah mami kan? Durhaka kau. Sama-sama tumbuk ini kan? Udah kurang tumbuk. Ini kalau kain bugis. Nak bikin boras, ya udah saya sampungani. Tidak ada masalahnya bilang mama. Tidak ada masalah, jangan hujan lagi kamu. Ya, ya udah sih. Nantilah kalau kamu balik. Baru berburas. Kami suruh buat saja. Nanti besok datang. Oke, jadi sekarang nih aku bawa Aiman pergi Ladatu malam ni untuk jumpa adikku dengan kakakku. Aku mau tengok reaction dorang. Assalamualaikum. Tu dorang. Dek, Aiman dek. Ada Aiman dek. Mana si adik? Si adik blushing. Dek blushing ke dek? Iya, blushing si adik. Dek. Dek. Aiman. Yeah. Dek, jangan kau rampas dia, adik, awas kau. Dan kurang pas dia. Jangan kau rampas dia daripada aku. Durhaka kau. Dek, tuangkanlah untuk Abang Aiman. Sama pula baju aku. Sama pula baju kau dengan si Aiman. Ih, sama bajunya. Ada plan dia. Ih, matching. Mana tu si adik? Masih adik blushing. Si adik blushing. Dia tadi pagi kali. Dia tulis pakai itu. Ih, si adik ikut-ikut si Aiman. Memang perampas ni. Dasar kau perampas. Awas kau adik, aku ambil semua bajumu tu. Kalau kau rampas si Aiman dari aku. Minum ya, baik-baik. Jangan nampak terus si adik tu. Walaupun dia adik kandungku, jangan tengok terus. Sakit hati di sini. Ya ada Aina, jangan pula kau dek. Durhaka kau. Dek, apa perasaan menampak Aiman depan-depan? Tahu lah, excited banget. Iya kah excited? Dek, dia handsome di kamera kah atau depan-depan? Anu sama dia. Gak tahu lah, aku rasa depan-depan. Depan-depan lagi handsome kan? Depan-depan sampai dia lagi puas. Boy, you ladies pop your pussy like this. Take your body, don't stop. Boy, you ladies pop your pussy like this. Take your body, don't stop. Jalan, depan-depan kan. Durhaka kau. Aku pergi Sabah sebenarnya lain aku. Tapi dia lain orang lain. Tengok tu. Yang dia layan, amboi. Perempuan-perempuan Sabah. Kalau artis popular 2024. Mesti menang ABP Ashanti. What? Aku yang tak baik Sabah. Orang perempuan. Kau ambil telefon nenek kan nak? Ada telefon nenek kau ambil? Durhaka kau. Semalam sudah aku bawa si Aiman pergi lepak-lepak di Ladatu. Tengah hari ni kan aku membawa dia pergi beli speaker. Sebab mau bawa Aina menyanyi nanti. Kan dek? Iya. Kau kenapa macam cik? Dia baru habis mengajar, Baru guys. habis mengajar. Tuition. Panggil saya Cik Bila. Bahasa pendidikan jasmani. Tu ada Aiman. Kita mau belikan speaker untuk Aina. Speaker? Sebab kita mau nyanyi nanti di rumah. Speaker apa ya yang am? No, tu. Ni kau belikan speaker besar. Buat ke ni? Buat tu. Boleh tester kah? Boleh tes. Ya. Boleh tester kan ni bang? Kuat ke sudah tu?
Oh, ada tetap sedang. Kuat kan juga? Ini pun dah saka, okey. Ada roda-rodanya. Okey kan ni ada expected. Untuk karaoke kan ni? Iya. Oh ini ada 500. Mana yang oke bang? Paling oke di sini. Kalau mau yang sedap bunyi, begitulah. Bang, coba boleh kita try? Wait lagi. Coba kita try yang itu yang 500. Bukan luggage. Ya. Weh, ini nih. Ini nih, weh. Kita try yang ni 500, jom. Man, ini untuk Aina. Serius lah? Untuk binimu. Muka-muka baru bangun, Pak. Dek, kalau ada si Aina besok, apa perkataan pertama kamu cakap dengan dia? Aku mau bagi tahu dia, aku mau tanya dia, apakah kau sama si Aiman serius atau enggak? Kalau dia apa kamu tanya dia? Mau tanya lah macam mana di sini suasananya. Oh, kau kamu tanya apa? Dalam tak jumpa rindu aku tak? Jaga hati Fatimah sikit. Ini gatalnya lagi. Kak, tak payahlah Pak. Tak payahlah Aina datang. Jangan bawa kesian. Ayolah. Tak payahlah, Dek. Kesian, makeup malam-malam. Boleh lah tu bantu Enak, nanti kita buat pertandingan makeup. Oke, ayo. Ini Egis. Okay? Kita 4 orang bertanding makeup ya. Kita tengok siapa paling cantik. Cari saya tembak jelek. Aina cak yang datang. Hah? Aina cak yang. Aina dengan Pika. 5 orang lah tuh. Durhaka kau. Jadi ini speaker yang kita mau beli, kita plan. Yes. Sepasang sayap yang Okey. Hello. Yeah. Oh. Boleh lagi lah bang. Jadi kita beli ni. Iya. Tadi kita beli ni, kita balik rumah pas kita mau sambung konten lain. Let's go. Durhaka kau. So sekarang ni kami mau beli barang untuk persiapan Aina datang. Kan Mak? Iya. Apa Mama mau masakan untuk Aina? Aku masakan dia masak palepot sama masak buah sama beras. Jadi jom. Ini buah-buah sudah ada, nanti kita cari lagi. Ada ayam, ada sayap, ada paha, semua kita beli. Durhaka kau. Oke, jadi untuk persiapan menyambut Aina nih, kami sudah buat persiapan yang rapi. Tengok nih, ini adalah perbelanjaan kami. Yes, ini untuk Aina semua. So, Den, si Aina baru datang sama si Pika. Jadi let's go. Kita tengok sajian apa yang kita mau bagi makan untuk Aina dan juga Pika. Let's go. Kami sudah berada di bawah. Durhaka kau.